Okay, Assalamualaikum. Bagi yang nak tukar password Gmail beserta pasang recovery email dan nombor phone, first pergi dekat Gmail. Bila dah pergi dekat Gmail, ni biasa dalam Gmail memang keluar macam ni lah. Okay, tekan dekat sini, nampak tak yang dekat gambar profile atas kanan ni, tekan dekat sini. Okay, lepas tu tekan manage your Google account. Bila dah tekan manage your Google account, pergi dekat ni, nampak security and sign in. Kat sini memang ada semualah, security and sign in. Yang ni password, tekan dekat sini untuk tukar password. Dua ni untuk pasang recovery phone dan dengan recovery email. Okay, bila dah settle 3 benda ni, lepas tu dah boleh guna email lah. Okay, saya tunjuk contoh satu. Contoh tukar password. Bila masuk sini, dia akan minta password baru lah. Maka lepas masukkan password baru kat sini, tekan change password. Okay, lepas tu untuk recovery phone, saya tunjuk contoh satu. Kat sini, bila dia minta fingerprint, tekan je. Okay, lepas tu masukkan recovery phone. Okay, macam tu sahaja, amatlah senang.